Perjuangan Ajit. Terbakar jiwa membara, dia terikat dalam doa dan bangkit dari gelap malam. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar anda semua? Semoga berada dalam keadaan sihat dan juga walafiat hendaknya. Alhamdulillah, 2 hari hujan. Cuma pada hari yang sebelum ini ribut. Bukan ribut taufan lah. Ribut kencang dan menyebabkan ada rumah yang dikabarkan menerima bencana akibat daripada ribut kencang tersebut lah. Baik, kita jangan berpanjang cerita. Kita teruskan podcast kita pada hari ini. Cuma tajuk kita pada hari ini adalah berkenaan dengan tajuk pasca Norman dan apa? Pasca Norman, akal baharu Malaysia Madani dan juga Asia Renaissance. Sedikit berkaitan dengan Asia Renaissance. Cuma sebelum kita nak bermula tajuk kita pada hari ini, saya ingin minta semua orang berhenti sekejap. Semua orang berhenti sekejap. Jangan terus mainkan podcast. Saya takkan mainkan terus podcast ni. Kerana apa? Kerana apa? Saya ingin semua orang memberikan tumpuan dan jangan jadikan podcast yang saya sampaikan pada hari ini hanya sekadar untuk suara latar anda ketika sedang memandu. Tutup semua tab. Matikan semua notifikasi. Kerana apa? Hari ini kau akan dengar sesuatu yang kau tak pernah dengar. Ya ke? Bukan sekadar suara pada malam ini, tapi pertembungan antara akal dan sistem. Kau akan rasa berat, kau akan rasa pening, kau akan rasa nak muntah. Sebab apa? Kita akan bercakap tentang sesuatu yang sudah lama tidak dibicarakan, iaitu kebenaran. Dan kebenaran dalam dunia hari ini bukan lagi berkenaan dengan hitam dan putih. Ia berubah setiap kali seseorang itu menekan butang post dalam mana-mana media sosial. Ia diperdagang, diubah suai dan dipakai pula dengan wajah yang baru mengikut siapa yang berkuasa. Maka saya boleh katakan welcome to zaman pasca Norman. Zaman di mana fakta kalah kepada rasa, agama dikurung dalam kapsul politik dan demokrasi itu menjadi pentas drama. Dan di sinilah manusia tidak lagi mahu mencari Tuhan, tapi mereka mencari alasan. Di sinilah undang-undang itu disesuaikan bagi mana data itu boleh dibeli dan akal itu boleh dipatahkan dengan likes yang banyak. Kau sedang hidup dalam dunia yang pelik dan di mana semua orang bercakap tentang kebebasan, tapi takut akan kebenaran. Dan bila kebenaran itu muncul, mereka panggilnya radikal, mereka panggilnya itu ekstrim, tak sesuai dengan zaman kata. Siri ini bukan untuk mereka yang mahu mendengar podcast hiburan. Siri ini bukan untuk mereka yang tidak sanggup untuk berfikir. Kalau kau masih di sini, ataupun kau rasa dah nak belah, lebih baik kau belah.
Maka anggaplah episod ni sebagai satu media ujian, bukan ujian iman semata-mata, tapi ujian rasional dan juga jiwa. So, kita akan menelusuri 4 dari wahyu yang menjejukkan ke sistem yang mengekang nafsu kuasa, ke jiwa manusia yang rapuh, hinggalah ke akal bangsa yang mencari arah. Kerana selepas dunia ini runtuh, yang tinggal bukan harta, bukan kuasa, tapi keupayaan berfikir dengan adab. So inilah pasca norma akal baharu Malaysia Madani. Pasca Renaissance, siri berat, siri yang tidak menjanjikan untuk anda keselesaan, tapi kalau kau mampu mendengar ini sampai habis, mungkin kau akan mula nampak dunia dengan mata yang baru dan memahami bahawa antara bising politik dan kesunyian itu adalah kebenaran. Jangan lupa, Tuhan itu masih berbicara melalui akal manusia yang berani berfikir. Kita berehat sebelum kita sambung dalam segmen yang pertama lah. Segmen berat yang pertama. InsyaAllah kita berehat dahulu sebentar. Oh, empat kata satu dunia, terikat dalam doa dan jiwa. Okey, kita sambung segmen yang pertama yang telah dijanjikan tadi. Ini adalah segmen yang berat, so kita akan bermula dengan segmen yang pertama. Kaya soalan kuis pula ya. Baik, segmen yang pertama ni adalah segmen yang menceritakan tentang kompas terhadap logik. Kadang-kadang aku duduk termenung dekat depan depan skrin hari-hari lah, melihat bagaimana manusia hari ini bertelagah di atas skrin. Jangan cerita dekat dalam parlimen lagi. Kita cerita yang ada dalam skrin. Tanpa pernah bertemu muka, tanpa pernah tahu cerita yang sebenar. Semuanya bersaing untuk satu je perkara. Siapa yang paling betul? Bukan siapa yang paling benar. Siapa yang paling cepat? Dia akan dapat banyak like. Dalam dunia politik hari ini, baik kerajaan maupun pembangkang, masing-masing mahu menang dengan cara yang pantas. Siapa yang dapat dahulu? Asal menang, janji trending katanya. Asal dapat like, janji pengikut kita follow. Tapi kebenaran di mana? Kebenaran kini bukan lagi tentang cerita bukti. Ia tentang cerita siapa yang paling menjerit kuat di dalam parlimen. Dan di sinilah aku teringat satu ayat yang sangat halus tetapi besar maknanya. Yalah, mungkin bagi wabi-wabi pas dia pandai baca Quran. Benar, wabi-wabi yang bukan tahulah. InsyaAllah, harapnya boleh. Yang lahir bawah tahun 90 ni semuanya kebanyakan semua boleh baca Quran. InsyaAllah. So, surah Hujurat. Saya baca je lah. Terjemahan bahasa Rumi. Hai orang yang beriman, apabila datang kepada kamu seseorang membawa berita, maka selidiklah terlebih dahulu. Maksudnya di dalam Al-Quran itu sendiri telah diberikan pesan oleh Tuhan bahawasanya apa sahaja berita yang telah didatangkan kepada kita di atas muka bumi, maka kita periksalah dulu. Bukanlah terus mengambil bulat-bulat bahawasanya itu adalah kebenaran. Namun kita menyemaknya sama ada adakah ia mengikut kebenaran. Bukan kita terus mengambilnya sama ada dengan mengambil itu adalah kebenaran. Walhal kita harus mengambilnya dan juga menyemak sama ada apa yang diungkapkan itu benar ataupun tidak. Maka jika ia tidak benar, maka kita harus menegurnya kini adalah tidak benar. Ataupun kita membiarkan saja tanpa kita mengambil apa-apa tindakan dalam perbuatan dan juga penyampaian yang mereka sampaikan. Kan mudah. So ayat ini bukan sekadar nasihat ya. Ia adalah prinsip bagi verifikasi terhadap maklumat itu sendiri. Asas kepada segala
peruntukan terhadap dari segi prinsip kewartawanan, prinsip terhadap intelijen, dasar komunikasi moden. Allah juga telah tidak menyuruh kita percaya dengan cepat, walhal kita sendiri yang berada mungkin di dalam satu kelompok pasukan yang harus memastikan segala informasi itu adalah datang dalam keadaan yang betul. Tuhan itu yang suruh kita berfikir, bukan Perdana Menteri yang suruh kita fikir. Tuhan itu suruh kita berfikir dulu. Bagaimana kita pada hari ini hanya mengikut sebatas kata yang disampaikan oleh satu orang yang sudah banyak kali melakukan fitnah, tidak pernah mengatakan bahawasanya perbuatan itu adalah salah. So, tapi tak apa. Itu normal. Nama pun pasca normal. Tapi hari ini di medan politik Malaysia, kita seseolah hidup bertentangan dengan ayat tu. Kita melawan ayat Tuhan. Walaupun kita mengatakan kita ini berpandukan hidup dengan ayat Tuhan. Akan tetapi daripada segi perwatakan yang ditonjolkan kepada kita pada hari ini, kita telah dilihatkan bahawasanya mereka kebanyakannya tidak mengikut apa yang diperkatakan oleh masyarakat. Dikatakan mereka fitnah. Kalau mereka benar, mudah. Akan tetapi hari ini di medan politik di Malaysia, kita seseolah hidup bertentangan dengan ayat itu. Berita belum habis dibaca, kita sudah kongsi di dalam media sosial. Isu belum dapat kita fahami, kita sudah jatuhkan hukum terhadap sesuatu perbuatan itu mengikut kita punya suka. Nama orang yang belum disemak pun kita sudah jatuhkan. Saya tak maulah meletakkan siapa, tapi akan kita lihat terhadap satu pembangkang yang pada semalam hari kita lihat mengumumkan akan berhimpun membantah tentang lawatan satu tokoh kepimpinan daripada negara baru. Bersatu pula sibuk menukar sah mereka, membuang dan juga menggantungkan. Itulah yang berlaku dalam parlimen. Ada yang melaung, kononnya bajet kerajaan itu berat sebelah. Tanpa mereka membaca apa pun teks yang telah dibentangkan melalui bajet. Mereka mengajak rakyat pada hari ini bermain dan juga hidup di dalam sentimen dan juga persepsi. Bukan rasional. Sampai kita lupa bagaimanakah bentuk rasional itu sendiri. Bagaimanakah kita mahu membuat semakan terhadap sesuatu perkara. Kalau kita tidak pernah mendidik mereka untuk bagaimana semakan itu harus kita lakukan melalui bentuk keilmuan. So inilah zaman yang Rasulullah sudah sebutkan dahulu. Aku datang kepada manusia satu zaman di mana pendusta itu dianggap benar dan orang benar itu dianggap pendusta. Pengkhianat dipercayai dan orang amanah disisihkan. So kalimat itu kini hidup di hujung jari kita, di ruangan komen, di ruangan TikTok, di headline berita, dan kita rakyat biasa jadi mangsa kepada perang persepsi yang mereka ciptakan terhadap kita. Kerana itu, segmen ini saya namakan ilmu yang menyejukkan. Kerana kita perlukan ilmu yang tidak menyalakan api, tetapi memadamkan bara yang sudah lama membakar masyarakat yang ada pada hari ini. Mereka tidak panggil ia bakar masyarakat. Dia panggil itu adalah satu gelombang kebangkitan. Sedangkan itu bukan gelombang kebangkitan, tapi dia adalah membakar dan juga provokasi terhadap minda masyarakat sehingga masyarakat telah akan membuat satu pilihan yang silap
Ingat, semasa di akhir zaman, pilihan yang ada di hadapan kita adalah seterbalik semua. Saya tak itu terpulang kepada masing-masing. So, mari kita undur sikit ke zaman Nabi Ibrahim. Taklah sikit, panjanglah juga. Baginda bertanya kepada Tuhan, wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Al-Baqarah 260. Soalan ini bukan tanda tidak percaya daripada Nabi Ibrahim, tetapi tanda ingin memahami dengan yakin dan Allah tidak menghukum akan pertanyaan itu. Tetapi apa? Sebaliknya memberi ruang kepada Ibrahim untuk menyaksikan kebenaran itu melalui satu eksperimental. Dengan mengambil 4 ekor burung dicampurkan letak di bukit dan panggil mereka lalu hidup semula. So lihatlah, wahyu itu bukan menolak logik. Ia mendidik cara menggunakan logik. Walaupun ada di kalangan kita yang mengatakan, Quran itu tidak boleh dibaca dengan logik. Dan tetapi, bagaimana kalau kita tidak membaca Quran itu dengan logik? Bagaimana kita nak melihat sapi betina itu di mana? Kalau kita tidak mahu melihat itu dengan logik. Kalau kita melihat sapi betina itu dengan persepsi, maka dia akan jadi burung. Kalau kita melihat itu adalah awan, maka kita akan melihat dengan persepsi itu adalah kereta lumba, kita cakap. Adakah sedemikian? Ataupun ada penjelasan logik yang lain yang boleh didatangkan? Silakan. Tidak ada masalah. Tunjukkanlah. Mungkin anda ada kepalaran untuk buktikan kepada saya bahawa itu adalah satu bentuk rasionalisme yang sepatutnya. Sedangkan itulah ada yang tetap yang perlu dipikirkan. Fahamlah. So, ayat lain yang menegaskan, dan janganlah kamu mengikut apa yang kamu tidak ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati, semuanya akan dipertanggungjawabkan. So, mudah kehidupan ini sekiranya ia tidak mencakupi ruang lingkup dan juga pemikiran dan juga pendengaran dan juga rasa hati kamu, maka kamu diam dan kamu terus berlalu. Tidak perlu bercampurkan diri dengan mereka dan juga bergaul dalam mempersoalkan sesuatu yang kamu tidak ketahui. So, ini bukan satu teguran spiritual, ya. Ini kerangka epistemologi atau dalam bahasa mudah, cara kita tahu sesuatu itu benar. Sains sosial moden memanggilnya empirical verification. Dalam Islam itu dipanggilnya amanah terhadap ilmu. Tapi sayangnya dalam masyarakat kini orang lebih cepat percaya kepada rasa daripada data. Sedangkan yang diyakini itu yang selekeh, ya, pada hari ini berlainan. Itulah penyakit confirmation bias. Kita hanya mencari maklumat yang menyokong kepercayaan kita dan menolak apa yang menentang. Lalu lahirlah dua jenis manusia yang bahaya. Yang terlalu yakin dia sentiasa benar. Dan terlalu malas untuk semak. Sedangkan dia memang malas hanya duduk di rumah dan tidak bekerja. Itu pula penyakit pun ada. Sedangkan kita duduk di rumah tapi kita bekerja. Tak sama macam orang duduk rumah dan dia tak bekerja dan dia asyik orang. Aku pernah duduk di parlimen mendengar ucapan dengan tolong berapi-rapi, tapi kosong dari angka dan juga dalil. Ada yang guna nama Tuhan untuk menjustifikasi marah, sampai mengangkat nama syaitan dan mengherdik kepada orang yang dia tidak puas hati. Sedangkan apa yang dia cuba bangkitkan dan juga laungkan itu hanya sekosong dirinya. Sekosong dirinya. Sedangkan Al-Quran itu sudah memberikan sempadan seperti ayat ini. Dan janganlah kebencian kamu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Tidak berlaku adil ini bukan hanya terletak kepada kerajaan semata-mata,
tapi terletak kepada pihak pembangkang juga dari segi perjalanan sebuah kerajaan. Bagaimana ia berlaku? Bila mana itu adalah benar, maka dengan adilnya bagi pembangkang, ia mengatakan, ya, itu adalah benar. Bukan dia menafikan kebenaran, sedangkan benda itu sudah benar. Dia menafikan kebenaran. Seperti sikap Abu Lahab. Allahu'alam lah kalau memang daripada keturunan. Tuhan tidak memilih parti, ya. Tuhan tidak menilai akhlak itu dengan cara kita berhujah. Dan dalil itu bukan bila kita menang. Yeay! Adil itu bila kita bercakap, yes, itu benar. Walaupun ia melukakan kem kita sendiri. Kalau kamu berhidup hari ini di atas landas kepada kebenaran, mengataskan Tuhan itu dari segi daripada segala-galanya, maka kamu tidak sanggup untuk meletakkan yang benar kepada tidak benar. Dan tidak benar, kamu akan mengatakan tidak benarlah. So kita lihat sejarah zaman Andalusia, Ibn Rushd, Ibn Sina, Al-Farabi. Mereka ini adalah tokoh-tokoh agama Islam yang berani berfikir. Bila kita bermula berfikir, maka kita akan sampailah di luar kotaknya, dengan empiricalnya, dengan analitiknya. Bukan untuk kita melawan agama itu, tapi untuk memahami hikmah yang terkandung di dalamnya. Sebab apa? Di dalam Al-Quran itu sendiri terkandung pelbagai hikmah yang kita boleh gunakan untuk pelbagai waktu dan juga masa. Mereka jadikan wahyu itu sebagai inspirasi daripada perubahan di dalam sains dan juga rasional. Di tangan mereka, Islam bukan sekadar menjadi agama untuk sembahan ritual, tetapi ia adalah mesin pemikiran yang hidup. Hari ini kalau umat Islam mahu kembali dihormati, bukanlah dengan laungan semata-mata, tetapi dengan cara berfikir yang matang, yang menggabungkan wahyu, data dan juga adab tata susila. Imam Ghazali menulis, akal tanpa wahyu adalah buta. Wahyu tanpa akal adalah kosong. So, silakan pilih pada anda. Mungkin perhimpunan itu akan memberikan kemenangan kepada anda daripada kita belajar bagaimana untuk berfikir dan juga membentuk satu kesedaran awal di dalam masyarakat agar masyarakat kehadapan dapat berkembang dengan baik dan hidup dan makmur mengikut hendaknya Tuhan. So kalau kedua-duanya ayat tadi perlu berpadu, kerana jika kita terlalu bergantung kepada wahyu tanpa tafsir akal, kita akan jadi dogmatik. Tapi jika kita hanya percaya pada akal tanpa pada wahyu, kita akan jadi angkuh. Kita harus merujuk kepada kitab kebenaran tadi sebagai kita punya panduan hidup. Bukan main rujuk je pada siapa-siapa yang kita rasa, oh ini ulama. Ya, bukan. Ulama dan kitab Al-Quran, tu lagi tinggi daripada ulama tu lah. Lihatlah. Kita perlu semaklah juga. Dua-duanya berbahaya. Satu melahirkan fanatik, satu lagi melahirkan manusia yang tanpa. Kata Sayyidina Ali, kebenaran tidak dikenal kerana orang, tetapi kenalilah kebenaran, maka engkau akan tahu siapa yang benar. Dalam konteks politik hari ini, ayat ini lebih hidup dari sebelumnya. Kerana terlalu ramai yang mempertahankan manusia, tapi melupakan prinsip. Terlalu ramai yang mengangkat pemimpin seperti malaikat, tetapi menolak kebenaran bila ia datang daripada pihak yang melawan. Sedangkan wahyu mendidik kita untuk mengenal benar, bukan membela orang. Dan inilah sebenarnya fungsi wahyu dalam politik moden. Bukan untuk dijadikan sebagai slogan, tetapi untuk dijadikan cerminan akal. Bila kita keliru, bila kita terlalu emosi, wahyu datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyejukkan hati-hati yang sedang marah. Marah ke dek? So, lihatlah dunia di luar.
perang maklumat itu semakin dahsyat. Trump kini muncul semula dalam Raja ASEAN. Sementara di Malaysia, parti politik beradu siapa paling Islamik, siapa paling reformis. Adakah kalau anda paling Islamik, kenapa tidak bantu bagi negara-negara Islam yang lain untuk maju? Adakah keislaman yang anda ada pada hari ini, adakah ia dapat menjadi contoh kepada negara-negara Islam yang lain? Adakah anda telah berjaya membentuk satu ketamadunan pemikiran terhadap masyarakat yang ada pada hari ini? Atau hanya sebatas sama sahaja seperti pemimpin yang ada sebelum ini? Kalau ada, apakah ia? Sedangkan kita melihatnya sebagai satu tin Milo yang kosong. So, itulah sebabnya tahu tak bahawasanya wahyu itu juga disebut sebagai huda. Itu apa huda? Huda itu petunjuk, iaitu kompas. Kita perlukan kompas, bukan petanya. Ada peta tiada kompas tak boleh keluar hutan, dek. Ia tidak tunjuk jalan secara lengkap, tapi ia bagi arah yang betul. Kita boleh pilih jalan yang kita suka, tapi jika arah kita salah, kita akan berjalan jauh dan tak pernah sampai. So, begitulah Malaysia hari ini. Kita maju dalam suara tapi mundur dalam kesatuan. Kita kaya dengan program, tapi miskin dalam semangat. So, jadi bila ada yang menjerit, kami pejuang Islam, atau yang lain menjerit, kami reformis sejati, aku semuanya lah. Kerana kedua-duanya akan jadi benar hanya bila mereka kedua-duanya itu jujur dengan ilmuwan yang mereka ada bagi memperjuangkan apa yang mereka kata. Dan ilmu yang benar ialah ilmu yang dapat menyejukkan hati-hati rakyat yang ada, baik di pembangkang dan juga di kerajaan. Kita tidak perlu menjadi manusia yang paling pandai, tapi jadilah manusia yang paling beradab bila berfikir. Kerana pada akhirnya, akal yang jujur akan membawa kita kepada kebenaran. Dan kebenaran yang diam itu pula akan menang. Walau seluruh dunia menolaknya. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Surah Toha ayat 114. Kita berhenti berehat. Kita akan sambung nanti dalam segmen yang kedua. Selepas ini. Boleh?